Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Daud Haji Kamis dalam berita dunia yang disiarkan langsung dari Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. Perdana Menteri baharu Britain menerima perlantikan dan membentuk kerajaan baharu. Turki merancang menjalinkan hubungan baik dengan Iraq dan Syria. Bekas Menteri Dalam Negeri Puan Theresa May telah menjadi Perdana Menteri baharu Britain. Penyerahan kuasa dilakukan di hadapan Ratu Elizabeth di Istana Buckingham di mana beliau menerima tugasan membentuk kerajaan baharu. Bekas Perdana Menteri David Cameron menyerahkan peletakan jawatannya sebelum itu. Puan May berkata orang Britain sudah bersuara apabila mereka mengundi untuk meninggalkan Kesatuan Eropah berulang kali menyuarakan Brexit. Beliau sekarang berhadapan tugasan menyatupadukan negara. Antara pelantikan pertamanya sebagai Perdana Menteri, pejabat beliau mengumumkan bahawa Philip Hammond, setiausaha luar dilantik sebagai Menteri Kewangan. Beliau juga melantik bekas Datuk Bandar London, Boris Johnson sebagai Menteri Luar Negara Britain. Tuan Johnson menjadi pemimpin dan tokoh kontroversi dalam kempen keluar dari Kesatuan Eropah walaupun hubungan dengan EU dijangka terhad ketika Puan May merancang untuk menubuhkan sebuah jawatan menteri baharu yang menumpukan Brexit. Tuan Theresa May juga menjadi ketua kerajaan wanita kedua Britain selepas Margaret Thatcher. Is expected to be limited as May plans to create a new ministerial post focused on Brexit. Theresa May also becomes Britain's second female head of government after Margaret Thatcher. Sementara itu, Jabatan Negara Amerika Syarikat tidak sabar untuk bekerjasama dengan Boris Johnson yang dilantik semalam sebagai Setiausaha Luar Negara Britain. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Mark Toner berkata dalam sidang media bahawa Amerika Syarikat akan terus bekerjasama dengan pegawai dari Britain disebabkan hubungan mendalam dengan Britain. Johnson merupakan tokoh utama dalam kejayaan kempen Britain keluar dari Kesatuan Eropah bulan lalu. Foreign Secretary Hammond on his new role, and we look forward to engaging with Boris Johnson as the new Foreign Secretary. This is something, frankly, that goes beyond a relationship that goes beyond personalities, and it is a absolutely critical moment in. Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry terbang ke Paris, Perancis untuk menghadiri perayaan Hari Bastille setelah menerima jemputan dari Presiden François Hollande. Menurut jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov, Tuan Kerry juga dalam rangka lawatan ke Moskow bagi perjumpaan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ke atas hubungan dua hala Syria dan Ukraine. Kerry seterusnya akan mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Negara Rusia Sergei Lavrov. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, selepas lawatan Tuan Kerry ke Rusia, beliau akan melawat Luxembourg bagi rundingan dua hala, seterusnya ke Brussels bagi perjumpaan dengan Menteri Luar Kesatuan Eropah dan ke London untuk menghadiri mesyuarat pelbagai hala ke atas isu Syria dan Yaman. Turki merancang menjalinkan hubungan baik dengan Iraq dan Syria, namun Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menjelaskan kedua-dua buah negara perlu dalam keadaan stabil. Turki sudah lama menjadi musuh bagi Presiden Syria Bashar al-Assad yang mengatakan penyingkiran Assad akan menstabilkan Syria. Pendirian Turki itu bertentangan dengan sekutu Assad iaitu Rusia yang mula menjauhkan diri dari tentera pemimpin Amerika Syarikat dan lebih fokus untuk memerangi Islamic State. Sejak mula memegang jawatan bagi bulan Mei lalu, Yildirim berulang kali berkata Turki perlu menambah rakan-rakannya dan mengurangkan musuh. دائما وأبدا. Di bawah bekas Perdana Menteri
Ahmad Davutoglu, Ankara menekankan penyingkirannya Assad sebagai satu-satunya cara untuk menstabilkan Syria. Yildirim berkata perubahan kerajaan di Syria tidak dapat dielakkan selepas banyak orang terkorban dan lebih 9 juta orang meninggalkan negara tersebut. Presiden Tayyip Erdogan yang memegang kuasa di Turki termasuk dasar luar negara telah menjadi pengkritik kepada kerajaan Assad, tetapi penganalisis politik mengatakan perubahan pemerintahan akan memastikan perubahan pendekatannya. Bu kaçınılmaz. Bu hatta geç kalmış bir iştir. Bu kadar insan hayatını Pengarah Agensi Siasatan Jenayah Amerika Syarikat CIA, John Brennan, berkata semalam serangan terbaru di Arab Saudi menunjukkan ciri-ciri serangan IS dan kumpulan militan itu menjadi ancaman serius kepada negara tersebut. Pengebom bunuh diri menyerang 3 buah bandar di Arab Saudi awal bulan ini, membunuh sekurang-kurangnya 4 pegawai keselamatan dalam kempen serangan terancang pada hari kedua terakhir bulan suci Ramadan. Brennan berkata serangan tersebut membawa ciri-ciri serangan IS. Letupan yang berlaku di Jeddah, Qatif dan sebuah ibu pejabat keselamatan di Bandar Suci Madinah merupakan serangan bermasalah. Serangan tersebut tidak dituntut dari mana-mana kumpulan pengganas, namun kerajaan Arab Saudi percaya Islamic State merupakan dalang di sebalik serangan selepas penahanan 19 suspek berhubung kait kepada 5 penyerang. Brennan seterusnya berkata walaupun Al-Qaeda masih menjadi ancaman kepada Arab Saudi, namun Islamic State lebih berbahaya kepada negara itu. Militan Islamic State telah menjalankan pengeboman yang sama dengan negara sekutu IS dengan beberapa tahun kebelakangan ini menyasarkan puak minoriti Syiah dan tentera keselamatan Arab Saudi. Worldwide, and the Saudis have to deal every year with the major. Chancellor Jerman Puan Angela Merkel tiba di bandar Bishkek, Kazakhstan dalam lawatan rasmi 2 hari semalam. Ia merupakan lawatan rasmi pertama oleh Chancellor Jerman ke negara Asia Tengah. Presiden Kazakhstan Almazbek Atambayev menyebut kedatangan pemimpin Jerman itu di lapangan terbang antarabangsa Manas. Acara sambutan diadakan di Dewan Ketibaan Lapangan Terbang. Semasa lawatan itu, Puan Merkel akan mengadakan rundingan dengan Atambayev dan pegawai kanan Kazakhstan termasuk anggota parlimen. Menurut pejabat media Presiden Kazakhstan, Atambayev dan Merkel akan membincangkan hubungan dua hala dan isu-isu antarabangsa. Suruhanjaya Eropah mencadangkan untuk meringankan selanjutnya peraturan pencari suaka Kesatuan Eropah yang sebahagiannya untuk memastikan bahawa mereka yang menunggu status pelarian tidak akan menyeberangi sempadan dalaman Eropah yang telah menjejaskan zon tanpa pasport. Suruhanjaya menuduh perbezaan dalam prosedur dan keadaan pencari suaka yang ditawarkan kepada pelarian di negara-negara EU sebagai pergerakan kedua. Pada tahun lalu, 1.3 juta orang memasuki blok EU dan kebanyakannya tidak mengedahkan sekatan perundangan yang sah untuk bergerak dari pantai Mediterranean ke Jerman. Ia menyebabkan beberapa negara EU menggantungkan peraturan sempadan bebas di kawasan Sicingen, Eropah. Suruhanjaya Penghijrahan EU Dimitris Ambrafoulos berkata usul peraturan baru akan memberi pelarian keadaan yang sama dalam setiap negara EU. Satu peraturan menghalang mereka bergerak dari sebuah negara ke sebuah negara apabila mereka memperolehi status pelarian di negara EU pertama mereka tiba. Usul itu akan menyelaraskan kemudahan penerimaan pelarian di seluruh blok EU dan menyatukan tahap bantuan negara EU termasuk peraturan parmit penginapan, dokumen perjalanan, mendapat pekerjaan, kebajikan sosial dan penjagaan kesihatan yang memberikan pelarian prospek kemasukan segera ke pasaran buruh di Eropah tetapi mengenakan syarat terhadap pencari suaka yang tidak bekerjasama dengan pihak berkuasa negara EU. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa selanjutnya selepas ini.
Satu serangan bom nekat di utara Baghdad mengorbankan sekurang-kurangnya 7 orang. Sumber dari Keselamatan dan Kesihatan berkata, pengoboman kedua ini dituntut oleh kumpulan IS yang melancarkan serangan sejak beberapa hari kebelakangan. 11 orang lagi yang lain mengalami kecederaan ketika sebuah kereta meledakkan bom di sebuah pusat peperiksaan. Kumpulan IS sering melancarkan serangan bom di ibu negara dan beberapa kawasan bandar di Iraq dan merampas sebahagian besar wilayah berkenaan dengan menyasarkan pasukan tentera. Sementara itu, di Rasidia, serangan sama telah mengorbankan 9 orang. Kumpulan Sunni mengaku bertanggungjawab ke atas serangan tersebut. Sementara itu, pada 3 Julai lalu, sekurang-kurangnya 213 orang maut dan lebih 200 orang cedera dalam serangan nekat di Baghdad menjadikannya salah satu serangan pemisah paling berdarah di Iraq. Serangan berlaku di kawasan membeli belah yang sibuk di daerah Karanda dengan para penduduk membeli belah bagi persiapan Hari Raya Aidilfitri. Serangan berlaku kira-kira pukul 1 pagi waktu setempat apabila seorang penyerang nekat meletupkan bom kereta di sebuah jalan yang sesak di daerah Karanda di selatan tengah Baghdad. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat diteruskan di sebelah malam di landasan kereta api di antara bandar kecil Corato dan Andria, selatan Itali, di mana buah kereta api penumpang bertembung pada kelajuan yang tinggi. Pihak berkuasa berkata jumlah maut meningkat kepada 27 orang dan puluhan yang lain mengalami cedera parah dan dalam keadaan kritikal. Kemalangan berlaku ketika 2 buah kereta api penumpang bertembung pada kelajuan tinggi. 3 gerabak musnah akibat kesan pertembungan di landasan perjalanan yang sama menghubungkan bandar-bandar kecil Corato dan Andria di selatan timur wilayah Puglia. Namun tidak jelas berapa jumlah penumpang berada dalam kereta api berkenaan semasa kejadian berlaku. Anggota penyelamat menggunakan sebuah jentera berat untuk mengesan mangsa yang terperangkap dalam kejadian itu. Punca naas masih dalam siasatan. Kerajaan setempat menjanjikan siasatan penuh dan pantas akan dilakukan. Perdana Menteri Itali Tuan Matteo Renzi meninjau kawasan kemalangan dan berharap kerja menyelamat akan terus dilaksanakan walaupun peluang mencari mangsa yang terselamat adalah tipis. Menurut laporan agensi berita setempat, para pemandu kereta api berkenaan maut di tempat kejadian, manakala seorang lagi dalam keadaan kritikal. Seramai 545 orang yang dipindahkan ketika kebakaran hutan berlaku di La Nia, Santa Selatan Costa del Sol, Spanyol telah dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran hutan itu sejak tengah hari kemarin waktu setempat. Kerajaan setempat menjelaskan bahawa kebakaran itu berlaku di 2 lokasi yang berasingan. Angin kencang dan suhu yang tinggi di tengah-tengah musim panas dalam beberapa dekad memburukkan lagi kebakaran ini. Di Hotel Aldiana, iaitu tempat yang terkenal dengan para pelancong dari Britain dan Jerman, kebakaran yang berlaku itu memberi peluang orang ramai mengambil gambar. Bagaimanapun, pihak berkuasa mengaktifkan rancangan kecemasan kebakaran hutan dan mengarahkan para penginap hotel berkenaan untuk berpindah ke sebuah pusat sukan setempat. Manakala para penduduk di sekitar kawasan ini juga diarahkan untuk meninggalkan rumah masing-masing. Sementara itu, kebakaran Hayden Pass di daerah Fremont, Colorado terus merebak ke timur daerah tersebut memaksa pegawai mengeluarkan perintah pemindahan serta-merta. Pegawai bomba memberitahu media setempat kebakaran di daerah tersebut sudah membakar sekitar 13,000 ekar tanah dan pasukan bomba bekerja keras bagi mengawal api merebak ke kawasan lain.
Satu kejadian tebing pesisiran pantai runtuh di Del Mar, California awal pagi kemarin, namun tidak ada laporan kecederaan dalam kejadian itu. Menurut laporan Jabatan Bomba, keruntuhan itu berlaku sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Kumpulan mencari dan menyelamat dikejarkan ke tempat kejadian sebaik sahaja mereka menerima laporan dari penduduk setempat untuk mengesan jika terdapat mangsa terperangkap dalam runtuhan ini. Del Mar kira-kira 32 km dari utara San Diego. Kementerian Sains Argentina mendedahkan satu penemuan spesies dinosaur yang diperolehi di rantau selatan negara itu. Saintis menjelaskan spesies itu hidup di Argentina kira-kira 90 juta tahun yang lalu dan menunjukkan bahawa ia memiliki tangan yang kecil serupa tangan kanak-kanak. Pasukan yang bertugas bagi penemuan itu mengatakan spesies dinosaur yang ditemui ini termasuk dalam kumpulan tripod seperti juga dinosaur lain dan boleh mencapai ketinggian sehingga 26 kaki tinggi. Tulang spesies itu ditemui di utara Patagonia sejak tahun 2007 yang lalu, akan tetapi sekumpulan saintis berdepan dengan beberapa isu dan menghalang mereka dari menjalankan analisis ke atas contoh tulang tersebut sebelum ini. Airbus dan Boeing meningkatkan ramalan jangka panjang mereka bagi permintaan pesawat baru setelah menerima pertaruhan bahawa pertumbuhan yang meningkat di Asia akan terus meningkatkan perjalanan udara dan mengenepikan kejatuhan jangka pendek ekonomi global. Kedua-dua pembuat pesawat terbesar dunia itu mengumumkan perjanjian berbilion-bilion dolar semasa persembahan udara Fraport yang diadakan setiap 2 tahun. Airbus dan Boeing menikmati jualan besar setiap tahun dengan peningkatan perjalanan udara dan tuntutan bagi pesawat lebih efisien dan meningkatkan permintaan industri itu kepada 13,500 pesawat pada hujung tahun 2015. Boeing meramalkan pesawat akan memerlukan 39,620 pesawat baru bernilai 5.9 trilion dolar dalam masa 20 tahun akan datang. Anggaran itu naik 4.1% dari yang dianggarkan tahun lepas. Dengan itu, pertambahan penumpang pesawat akan bertambah kepada 4.8% setahun dalam tempoh 2 dekad akan datang. Mengakhiri berita dunia petang ini, sebiji bola rugby yang diperbuat dari emas tulen mula dijual buat pertama kali di sebuah gedung perniagaan Mitsukoshi di Tokyo. Bola itu berharga 38 juta yen, sekitar 373,057 dolar yang dipamerkan bersama produk emas yang lain di pameran terbesar emas. Para pelanggan memenuhi Dewan Pameran dari awal pagi kemarin untuk melihat bola emas yang mempunyai berat 2.8 kg. Penganjur pameran berkata, bola itu dibuat bagi menghargai kejayaan pasukan rugby kebangsaan Jepun ke atas Afrika Selatan dalam Piala Dunia Rugby London pada tahun lalu. Ia dikatakan sebagai kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia Rugby. Ia juga untuk menaikkan semangat pasukan rugby Jepun sebelum perlawanan Piala Dunia Rugby Jepun pada tahun 2019. Bola emas rugby diperbuat dari saiz yang sama seperti bola rasmi yang digunakan dalam pertandingan rugby lelaki. Seorang pelawat pameran itu berkata, gerakan sensai dari pemain rugby Jepun, Ayumu Goromoru, semasa Piala Dunia Rugby tahun lepas memberi inspirasi kepada pencipta projek mewah tersebut. Dengan itu, sekian berita dunia. Kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang disiarkan pada pukul 8.30 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.